Dalam budaya kita, minum air ais selalu dianggap tak elok, terutama bila orang kata ia boleh buat perut buncit. Kadang-kadang bila kita makan, ada sahaja suara di meja yang mengingatkan, jangan minum air ais, nanti perut naik. Seolah-olah ketulan ais kecil itu membawa kuasa gaib untuk menambah lemak. Tetapi, adakah benar air sejuk menyebabkan perut kita buncit? Atau sebenarnya itu hanyalah salah faham yang sudah lama beredar? Hari ini kita akan tengok apa yang betul-betul berlaku dalam badan bila kita minum air sejuk dari sudut fisiologi, metabolisme dan sains pencernaan. Dan saya boleh beritahu awal-awal, jawapannya tidak sesederhana apa yang kita selalu dengar. Ramai orang percaya bahawa air ais akan mengeraskan lemak dalam perut. Ada yang gambarkan situasi macam minyak dalam kuali bila dituangkan air sejuk, terus beku, keras dan berkumpul. Tetapi tubuh manusia bukan kuali dan suhu dalam perut kita tidak pernah cukup rendah untuk membekukan lemak. Suhu dalam perut sentiasa berada sekitar 36 hingga 37 darjah Celsius. Bila kita minum air ais, suhu itu hanya turun sekejap, beberapa darjah sahaja, sebelum badan memanaskan semula air tersebut dalam masa beberapa minit. Lemak tidak pernah beku, malah tidak sempat pun berubah bentuk. Jadi, idea bahawa lemak keras sebab minum ais sebenarnya bercanggah dengan biologi. Lemak badan tidak bertukar jadi pepejal hanya kerana kita minum air sejuk. Bila air sejuk masuk ke dalam badan, badan perlu menggunakan sedikit tenaga untuk naikkan suhunya ke paras normal. Proses ini dipanggil thermogenesis. Ironinya, proses memanaskan air sejuk sebenarnya membakar tenaga, walaupun sedikit, bukan menambah lemak. Air sejuk juga tidak menjejaskan enzim pencernaan seperti yang selalu diwar-warkan. Enzim seperti lipase, amylase dan protease tetap berfungsi pada suhu badan. Air sejuk hanya memberi sensasi segar pada mulut dan tekak, itu sahaja. Kesan sebenar air sejuk hanyalah melambatkan sedikit pergerakan makanan dalam perut. Tetapi melambat bukan bermaksud menambah lemak. Ia hanya memberi rasa kenyang sedikit lebih lama. Ini bahagian penting. Ramai ingat buncit sampai dah lemak. Tetapi buncit yang muncul selepas minum air, sama ada ais atau suam, hampir selalu ialah kembung, angin atau air volume dalam perut, bukan lemak baru. Apabila kita minum dengan cepat, perut mengembang untuk tampung air tersebut. Dan perut yang mengembang akan menolak dinding abdomen sedikit keluar. Ini kelihatan seperti buncit sementara. Selepas air memasuki usus dan diserap, perut akan kembali mengecil semula. Jadi, buncit selepas minum cuma perubahan bentuk sementara, bukan penyimpanan lemak. Kalau seseorang kelihatan buncit setiap kali minum apapun, itu lebih kepada isu gas, postur atau kekuatan otot core, bukan salah ais. Walaupun air ais tidak menyebabkan lemak bertambah, ada beberapa keadaan di mana air sejuk boleh menyebabkan ketidakselesaan. Contohnya, bagi sesetengah orang yang mempunyai gastritis, migrain sensitif suhu, sinus atau reflux, air ais boleh mencetuskan rasa tidak selesa. Tetapi itu pun bukan lemak, bukan buncit, cuma tindak balas sensitiviti tubuh. Sains tetap konsisten. Air ais tidak memberi kesan kepada pembentukan lemak, hanya kepada sensasi. Jadi kesimpulannya, minum air ais tidak akan menyebabkan perut buncit. Ia tidak membekukan lemak, tidak memperlahankan metabolisme dan tidak menjadikan makanan dalam perut keras. Apa yang kita nampak sebagai buncit selalunya hanyalah pengembangan perut sementara atau angin, bukan lemak baru.
tubuh manusia jauh lebih kompleks daripada apa yang selalu kita dengar. Dan bila kita faham prosesnya, barulah kita tahu bahawa air ais hanyalah air sejuk, tidak jahat, tidak merosakkan dan tidak mempengaruhi lemak. Dan sebelum saya habiskan video ini, ada satu isu yang ramai orang selalu bahaskan. Antara minum air sejuk atau minum air panas, yang mana lebih baik untuk tubuh badan kita sebenarnya? Isu ini dah didebatkan bertahun-tahun dan dalam video seterusnya, kita akan kupaskan jawapan yang sebenar berdasarkan fisiologi dan sains tubuh manusia. Jumpa anda dalam video itu nanti.